Assalamualaikum. Pagi ni kita tengok limau kasturi ya. Limau kasturi. Limau kasturi ni orang biasa lah dah tengok. Bukan orang tak kenal limau kasturi ni ya. Tapi apa yang ingin saya ketengahkan iaitu konsep tanamannya, apakah sesuai untuk kita tanam di kawasan-kawasan sempit di lahan-lahan yang tidak begitu luas, tanah-tanah yang tidak begitu luas ya. Jadi kalau kita duduk di tengah pekan ataupun dalam bandar, apakah konsep ini boleh diketengahkan pada usahawan-usahawan kita lah yang ingin mencebur diri dalam bidang pertanian ini. Bagi kawasan-kawasan yang sempit ya, kita boleh tanam dalam konsep ataupun kaedah tanaman takum, tanaman tong apa panggil? Ini tong ya. Tong ini ya. Tuan-tuan kena harus jangan pandang mudah ya, ataupun pandang ringan ya. Satu tong ni dijual 100 ke 150 ringgit ya. Satu tong ni ya. Satu tong ni 100 hingga 150 ringgit kita jual lah. Jadi kosnya lebih kurang berapa ya? Tong tu saja dalam 35 tong tu. Kokopik dalam satu bag 10 ringgit, lebih 45. Pokok dalam 10 ringgit lah, 55 ringgit. Jadi dalam 50 ke 60 ringgit kita tanam. Kalau sekitar rumah yang kecil, lebih kurang dalam 20-30 tong, kita boleh masuk dah kawasan depan rumah kita. Jadi di sini kita jual, kita jual dalam harga 100 ke 150 ringgit satu tong ni. Jadi boleh duit lah boleh usahakan ya. Dan pokok ini juga sangat cantik sebagai hiasan. Buahnya juga cukup banyak lah, buahnya banyak. Kalau saya ni beratus berpuluh ratus biji buahnya. Jadi bagi mereka yang berminat ya, boleh mencuba kaedah ini bagi kawasan-kawasan yang dalam bandar ya, untuk dijual kepada persekitaran kita lah. Jadi itu saja pagi ini. Jangan membiarkan masa kita berlalu tanpa diisi dengan kaedah tanaman yang sedemikian lah. Ini baru satu ya. Saya ada banyak contoh-contoh di sini. Ada mangga, mangga. Ada juga pokok-pokok lain lah yang saya tanam dalam bentuk tong ni lah ya. Saya tanam tebu pun ada, macam-macam lah. Saya tanam papaya pun ada. Semua itu memberi hasil yang agak istimewa juga lah, agak lumayan ya. Jadi itu saja pagi ini saya cuba ketengahkan satu konsep tanaman limau kasturi dalam tong ya. Sekian, assalamualaikum.